Assalamualaikum, selamat malam. Macam semalam. Cun tak cun? Cun kan? Cun. Berapa ratus pip Junam semalam tu. Bila dah aku bagi tahu tak nak dengar. Macam mana ni? Macam mana nak kira? Daripada sini. Okey. Faham? 600 pip siapa turun. Tu semalam lah. Semalam lah. Ini hari ni nak cerita. Okay, so let's go. Okay, so apa yang kita nampak dekat sini ni H1 lah Okay, H1 dia punya zone tu agak macam acak harai sikit. Tapi apa yang kita nampak first left dia ni, dia dah buat breakout guys. Ni. Okay, first left ni dia buat breakout. So possibility untuk dia naik tu ada, melainkan dia turun pecah 4040 tu. Okay, kalau dia turun pecah 4040 tu, possibility untuk dia turun balik ke bawah ni tu ada. Okay, untuk cari zone bawah ni. So apa yang kita nampak sekarang, kita kena tengok, kat atas ni ada zone ni. Adakah dia nak naik balik collect zone yang dia buat breakout atas ni? Itu pun kita kena monitor juga. Kita tak boleh terlepas pandang. Okay, so kita marking sahaja. Okay, marking siap-siap. Tak apa, takut pada sampai nanti kita tak marking, kita tak perasan. Tapi janganlah kau kita tambah semua low time frame pun kau letak pening kepala nanti. Okay, kita letak high time frame je. H1 satu kat sini, satu kat bawah tu dia buat breakout. Okay, so kita tengok apa press tu akan buat. Nak live ke? Nak aku live ke? Tengok pada tapping korang lah. Kalau tapping korang banyak, aku live lah. Okay, ni H1 So kita turun dekat M30 sekejap. Okay, kita turun dekat M30. Okay, so dekat M30 pun apa yang kita nampak, dia buat satu breakout. Tapi kat sini boleh ke kita nak masuk sell? Boleh guys. Okay, kalau kau nak cuba nak masuk sell pun boleh kat sini. Tapi guna zone yang ini sajalah. Sebab kat sini satu dia dah buat bearish engulf. Okay, mungkin dekat M15 dia buat satu breakout. Tak nampak M5 ada tak? Itulah dia, tempat dia buat breakout tu. Tapi kalau kau nak masuk, itulah ni ni zone yang terakhir lah ni. So if dia naik buat breakout 50 lah, at least 50 dia naik buat breakout, korang dah boleh caw. Alright. So nampak gaya boleh ni untuk menjual ni. Cuma jual tu tak banyak lah. Banyak guys. Kalau kau menjual dekat area 50, 48 atau 50, target kau sampai 40, 42 ni, around 100 pip juga. Okay, sebab kat bawah ni dia tinggalkan satu roadblock. So korang nak kena monitor ni. If dah ada yang masuk sell, korang nak kena monitor yang ini. Ni zone yang ini. Tu roadblock dia. Okay, so kalau if lagi sekali press turun, ini press turun, buat breakout ini, possibility untuk dia turun lagi tu ada. Okay, mungkin dia boleh turun sampai area sini. Banyak zone yang korang nak kena monitor guys. Boleh jadi inilah zone. Boleh jadi dia collect sini sebelum dia pull back dan sambung turun balik. Okay, dan sambung turun sampai mana bang? Okay, kat bawah ni kita dah marking H1 ni. Ni zone H1 ni. Tapi kalau kita dekat lower time frame, ada zone-zone yang kita kena monitor. Alright. Minta maaf lah saya bebel tengah azan tu. Ni satu lagi kat sini. So korang kena monitor lah zone-zone yang ini. Okay, possibility untuk dia collect. Lagi cantik kat bawah ni lah. Cantik kat bawah ni lah. Sebab apa? Sebab dia dalam zone H1 ni. Cuma ini still boleh pakai sebab fresh. Dia tak pernah datang collect lagi. So possibility kalau dia turun, boleh jadi sampai sini, pull back. Sekejap aku conteng sikit lah. Okay, kalau dia turun, alamak. Okay, kalau dia turun, boleh jadi sampai sini, dia buat breakout yang ini, pull back dan baru sambung turun. So kejadian dia lebih kurang macam gitulah. If kalau dia nak respect setiap zone tu. Okay, sebab aku pun pernah ajar semalam. Breakout kita ada dua, satu clean, satu breakout pull back. Okay, kalau dia clean boleh jadi dia terus turun pergi sampai bawah ni. Okay, ni dia tak collect pun. Dan baru dia collect yang ini pun boleh jadi juga. Alright. Apa pun trading pen jangan tinggal. Ingat ilmu dulu baru biru.